Saya nak tanya hukum terlupa baca doa kunut subuh. Hukum semayang subuh sunat kita baca kunut lepas rakaat kedua. Sunat apa? Sunat abaat, sunat yang besar pahalanya. Okey? Dengar molek-molek ni soal jawab ni. Biarlah kita tak minat lagu mana pun, kurang-kurang jadi pengetahuan. Biar kita tak berahi ke ustaz pun, hukum kita jadi pandai kat gini. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita tak suka ustaz tu, kita tak pergi dengar. Rugi kita. Kita tak suka dia, sudah tu hal kita. Jawapan tu membantu kehidupan kita. Betul tak? Kalau kita balik, kita tak dengar, belum tentu malam esok boleh dengar lagi. Nak balik mudah dengar dah, siapa ke bila-bila. Sebab tu ada sekali kita dapat peluang, jangan lepas peluang. Malam esok belum tentu boleh mari. Malam karang bahan dia hari, tak gerak dah esok. Faham lagi. Jadi sunat kita baca kunut. Siapa yang baca kunut dapat kelebihan baca kunut dan dapat kelebihan dimustajabkan doa kunut itu. Kalau orang terlupa baca kunut, apakah hukum semayangnya? Semayang subuhnya tetap sah walaupun dia terlupa. Cuma kalau dia teringat sebelum salam yang dia terlupa baca kunut tadi, sunat dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalau dia teringat lepas salam dah, lepas zikir dah, lepas doa dah, balik rumah dah, baru teringat tadi tak ingat baca kunut, maka semayang dia tak payah buat apa-apa lagi, sah dah, pahalanya kurang. Okey, tak ada masalah. Soalan seterusnya.